Suruh aku dyno, aku dah dyno. Okay, dyno dulu. Mana yang tengok dyno kita? Tengok video ni sampai habis. Sebelum guna Voltex dan selepas guna Voltex, kita nak tengok perbezaan dia macam mana dekat Hilux kita ni. So hari ni kita saut cabaran. Yang mana komen-komen yang kata result dyno. Hari ni kita dyno Hilux. Okay, Hilux customer kita dyno, kita bawa masuk dyno, kita gunakan Voltex Max. Voltex ni ada dua, satu yang biasa, satu yang Max. Okay, yang biasa dengan yang Max. Yang Max ni kita buat Hilux. Hilux kita 4x4, kita 2000cc ke atas sesuai. Dan Voltex Max ni juga boleh gunakan semua pada jenis kereta. Okay, sekejap lagi kita akan set up kita punya kereta, kita nak masuk dyno, dan kita akan tengok result dyno dia macam mana nanti. Okay, sebelum guna dan selepas guna. Okay, so sekarang ni kita dah standby dah siap, aku boleh tengok dah naik dyno dah ni. So kita tengah nak test dulu sebelum kita guna Voltex dengan selepas kita guna Voltex, dan kita nak tengok macam mana perubahan dia. Okay? Sekarang ni kita tengah dyno kita punya Hilux ni. Kita tak pakai Voltex lagi Kita nak dyno dulu. Mana yang tengok dyno kita? Tengok video ni sampai habis. Sebelum guna Voltex dan selepas guna Voltex, kita nak tengok perbezaan dia macam mana dekat Hilux kita ni. Ni kita nak pasang kita punya Voltex untuk kita test kali kedua punya dyno. Okey, nak pasang ni senang saja. Kita letak saja dekat kita punya ni, pucuk rokok ni. Masukkan saja. Okey, lepas tu pastikan dia menyala lah lampu dia. Biasanya kalau Voltex tu tak okey, lampu dia tak menyala. Tu anda boleh minta kita punya waranti lah. Okey, so kalau dah menyala macam ni, kita biarkan lebih kurang dalam 15 ke 30 saat sebelum kita bagi enjin dia jalan dulu sebelum kita dyno balik. Kita tengok lepas kita guna Voltex ni macam mana perbezaan dia, macam mana perubahan dia. Okey. Sekarang ni kita tengok result selepas kita run, kita dyno kita punya Hilux ni gunakan Voltex Supermax. So boleh tengok dekat sini, mari tengok sini dekat kita punya dyno ni. Okey, yang warna merah ni sebelum, yang warna biru ni selepas kita gunakan Voltex. Boleh tengok dari awal tadi sebelum ni dapat 186.35 sebelum, and then lepas kita gunakan Voltex kita boleh nampak 189, lebih kurang naik dalam 3 horsepower. Okey, peningkatan 3 horsepower lepas kita gunakan Voltex. Mana yang dok borak-borak kat komen tu kan, suruh aku dyno, aku dah dyno. Okey, nak dapatkan Voltex ni, tekan link dekat bawah, tekan butang dekat bawah ni sekarang.